Prosedur penanaman rambut ni bukan doktor seorang, dia termasuk juga dengan satu tim. Assalamualaikum. Today kita ada seorang pasien yang bernama Encik Syafiee. 6 bulan selepas prosedur penanaman rambut, tak tahulah, dia ni suka menyanyi sebenarnya. Maybe dia boleh start dengan menyanyi, lepas tu dia bagi tahu kita macam mana perasaan dia 6 bulan selepas prosedur penanaman rambut. Encik Syafiee. Saya Muhammad Syafiee Hamzah. Saya ni start daripada sini masa rambut saya M. Lepas tu bila saya berjumpa dengan Dr. A, dia banyak bagi saya advice macam tu. Dan saya berterima kasih pada Dr. A kerana dia telah menjadikan saya macam ni lah. Dari awalnya saya datang dengan rambut saya depan tak ada, dengan sekarang ni dalam 60% rambut saya dah nampak. Confidence saya pun dah nampak. Saya banyak berterima kasih pada Dr. A lah. Dan tim Dr. A yang banyak bantu saya. Sebab prosedur penanaman rambut ni bukan doktor seorang, dia termasuk juga dengan satu tim. Dia tim yang buat benda ni, daripada harvesting, extraction, incision, planting. Dan juga kita perlukan kerjasama daripada pihak patient juga, untuk bersabar sepanjang hari untuk buat prosedur penanaman ni. Terima kasih Encik Syafiee kerana mempercayai kita. Thank you so much. Semoga confident bertambah. Dan lepas ni kalau nak berkaraoke, maybe atas pentas pun boleh. Boleh. InsyaAllah. Thank you. Okay, doktor.